Pejamkan mata kalian dan renungkan kesalahan kalian. Ingat kepada Allah. Ingatlah pada orang tua kalian. Jangan sekali-kali kalian melupakannya. Dan jangan kalian membiarkan beliau larut dalam deritanya. Jangan sekali-kali kalian membiarkan beliau larut dalam kerinduan. Dan ketahuilah, setiap beliau bertanya, "Kamu sibuk, Nak?" Sesungguhnya beliau merindukanmu. Janganlah sekalipun kalian bilang sibuk, jangan pernah. Ingatlah betapa sedihnya beliau ketika kamu bilang, "Saya sibuk, Bu." Ketahuilah, beliau hanya memegang dada dan menyemangatkanmu, tapi sesungguhnya hati beliau sungguh sangat sedih. Bahkan setelah kamu berpamitan kepada beliau, sesungguhnya mengalirnya air mata beliau. Ingatlah kasih sayang beliau, jangan pernah kamu membiarkan beliau berlarut dalam rindu beliau kepadamu. Ingat perjuangan beliau saat melahirkanmu. Kerja keras beliau selalu berusaha sebisa beliau untuk membuat kamu senang. Bahkan beliau sampai tidak ada waktu untuk menyenangkan diri beliau, hanya demi anaknya bahagia. Jadi, janganlah sekali-kali kamu membiarkan ibumu larut dalam kerinduannya padamu. Jangan lupa ya untuk orang rantau. Pesan Selvi Aryadia.